Pro 2 Trust baru saja dilancarkan dan menggunakan transmisi DCT. Rata-rata SUV segmen ni mereka menggunakan transmisi CVT kan. Jadi apakah masa depan Proton jika mereka ingin bersaing dalam segmen ini? Jika Proton ingin memasuki segmen ini, saya cadangkan mereka menggunakan 480 ataupun 580. Kenapa? Sebab persaingan transmisi, kalau mereka bawa model ni menggunakan transmisi CVT, mereka tidak akan dapat bersaing. Sebab kenderaan begini sudah semestinya pemilik ataupun pengguna inginkan ketahanan, kelasakan daripada kenderaan-kenderaan kenderaan-kenderaan cross SUV ni kan. Jadi bercakap soal ketahanan transmisi ni memang 480 ataupun 580 lah yang paling sesuai. Sebenarnya nama 480, 580 itu hanyalah nama komersial. Yang sebenarnya automatic transmission yang jenis itu, kita kenali sebagai multi clutch pack transmission. Ada yang 4 kelajuan, 5 kelajuan dan mungkin ada yang sampai 10 kelajuan lah kan. Kalau kita perhatikan di sini, clutch pack, ada satu ataupun kita panggil C1, C2, C3. Yang di sini adalah clutch, drive dan neutral. Ada di sini. Berbanding dengan CVT ataupun DCT, transmisi ini memang tahan. Sampai sekarang ketahanan transmisi ini tidak dapat disaingi oleh mana-mana transmisi moden hari ini. Antara komponen penting transmisi ini ialah sistem gearing planetary. Berapa lasakkah sistem planetary gearing ni? Mari kita tengok. Kita boleh perhatikan di sana. Digunakan untuk menggerakkan jentera-jentera berat. Jadi jika Proton bercadang ingin melancarkan model Saga Cross ni ataupun yang setanding dengannya, saya cadangkan mereka menggunakan transmisi 480 ataupun yang saya sebut tadi tu multi clutch pack transmission. Di mana ratio gear 1 ialah 3.2, ratio gear 2 ialah 2.8 dan final gear 0.7 ataupun 0.9. 0.7 lagi baguslah, lebih jimat bahan api. Jadi gear 1, gear 2 torque memang tinggi, jadi jimat bahan api pada RPM rendah. Kemudian gear last gear ataupun final gear ratio rendah, jadi dia amat jimat pula pada kelajuan tinggi.